peluang. So untuk rule dia mesti sama ayat belakang dengan rangkap-rangkap yang belakang tu. And then macam mana dinilai jika kedua-duanya adalah sama, siapa yang lebih accurate dan tepat bagi aku. Siapa yang lebih rasa macam kena gila dia punya pantun. So that's how aku pilih. Okay, kita akan mulakan dengan tim yang paling rendah dulu. Point. Silakan pantun anda. Pergi ke pasar membeli ikan. Membeli ikan di pasar seni. Orang tua kata jangan rayasakan. Silap-silap hari bulan. Kau ni tak puasa kan ni? Okay. Rasa saya dulu start pula. Silakan. Bayang-bayang berwarna hitam. Hitam itu sangatlah gelap. Bulan puasa ni jangan lupa khatam. Jangan nanti dosa tak hilang, pahala dilap. Okey. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Jangan ingat kita hidup hari-hari. Sebab suatu hari nanti mungkin kita akan hilang. Pagi raya cantik berseri. Memakai baju Melayu dan baju kurung. Setiap hari jangan lupa makan kurma yang diberi. Karena itu amalan yang kita ikut turun-temurun. Oh ya, kena. Kena. Turun temurung. Bunyi sama kalau Okey, baik. Kita boleh terima lagi. Okey. Okey. Dalam baju. Pak Ali jatuh tangga. Minum Pepsi kita boykot. Mak aku suka makan mangga. Mungkin sebab mak kau ni kuat bacot. Bacot. Boykot bacot. Okeylah, be. Aku rasa kurang berpuas hati. Tadi dia wrong on. Run dengan rung sikit. Boykot bacot OT. Tapi sebutan dia agak berbeza dan aku tidak menerima sebutan tersebut. Maaf. Yes. 25. Jumlah menang. Kemenangan Raut Pestana. Yes. Tapi kan untuk first game ni kira macam kita orang okeylah sebab kita orang first kan. 3 mata tambahan untuk tim 2026. Silakan wakil yang kedua. Okey, jadi Aisyah menentang Amri untuk round yang kedua. Okey.